Hai, have a nice day. Untuk anda yang nak buat dapur masak dekat bahagian tengah dan jauh sikit daripada sinki, maka untuk kedudukan plug point, the best adalah anda boleh letak anda punya satu plug point untuk cooker hood dekat bahagian atas, dan dia punya switch point cooker hood anda boleh letak dekat bahagian sebelah kiri lah. Okay, so jarak antara cooker hood ke plug point paling cantik ialah dalam 2 kaki. Tapi kalau macam ruang anda terlalu sempit, anda boleh letak minimum dalam 5 inci, ataupun anda letak dalam sampai 12 inci lah, 1 kaki macam tu. Okay, yang kedua pula adalah kalau anda nak letak plug point, make sure ada dalam 2 plug point. 3 pun boleh, tak ada masalah. Pemilihan 2, 3, 4 tu bergantung kepada berapa banyak gadget yang anda guna dekat bahagian dapur. Kalau anda sekadar gunakan blender, anda sekadar gunakan toaster, anda sekadar gunakan rice cooker, maka 2, 3 dah cukup. Okay, kalau anda macam anda dah biasa masak, so anda tahu anda punya arrangement nak guna rice cooker ataupun nak guna blender ataupun nak guna air fryer, anda dah faham benda tu, maka anda boleh terus allocate awal-awal kat sini. So biasanya kalau anda letak anda punya rice cooker kat sini, saya nak terus allocate rice cooker ni sampai bila-bila lah. Okay, dan anda pun akan tahu secara automatik berapa plug point yang anda letak yang sesuai untuk bahagian dapur anda. Jadi ingat, untuk anda dapatkan consultation bagi kitchen cabinet dapur, anda boleh contact saya ataupun anda boleh contact mana-mana saja wakil blender kitchen yang berdekatan dengan anda. Itu sahaja daripada saya. Have a good day. Bye.